Okay geng, so hari ni projek kita nak buat adalah kita nak servis motor ADV 160 aku ni. Okay, nak servis apa tu, kita servis minyak hitam, alright. So jom tengok. Okay, minyak hitam pilihan aku kali ni adalah Motul Scooter Power LE 5W40. Okay, untuk servis kali ni sebab minyak ni memang bagus untuk long distance dan daily drive. Okay, jom kita servis sekarang. Okay, so step pertama adalah korang kena buka oil drain dekat sini. Okay, yang dekat sini dengan menggunakan soket saiz 17. Okay, next dengan menggunakan tangan korang longgarkan sampai minyak enjin tu keluar. Okay, korang boleh tengok kat sini. Betapa hitamnya minyak dia. Okay, so next ni adalah oil strainer. Yang mana oil strainer ni korang wajib cuci wajib cuci bagi bersih. Kau tengok yang aku punya ni dah hitam berkeladak. Okay, so macam mana nak cuci, korang boleh guna degreaser macam aku guna ni. Okay, so ni hasil dia selepas dicuci. Okay, korang boleh nampak bersih, terus bersih oil strainer ni. Tak ada bau bersih langsung. Okay, so inilah again keadaan minyak enjin ADV aku selepas 1800 km perjalanan. Korang boleh tengok dia agak hitam kotor kat situ. Okay, so memang berbaloi lah, memang dah sepatutnya tukar lah. Okay, so next kita pasang balik oil strainer dengan drain plug. Okay, kita pasang balik. First kita ketat guna tangan. Make sure jangan sengit. Kalau sengit nanti dia punya thread boleh rosak. Okay, make sure korang kena pasang elok-elok lah, jangan sengit. Okay, lepas tu korang ambil balik soket 17. Okay, korang ikat balik guna tangan sesedap rasa. Okay, jangan terlampau, apa orang kata, jangan terlampau kuat dan jangan terlampau longgar. Okay, ikut sesedap rasa. Ikat ikut sesedap rasa. Okay, so agak-agak je. Okay, so next kita nak bubuh dia punya minyak hitam ataupun minyak enjin. Okay, so korang buka dekat dia punya tempat masuk ni. Kat situ dah ada dipstick dia sekali. Okay, make sure korang kena bersihkan dulu dipstick ni. Alright, lepas tu ambil corong. So corong ni aku palatau je tau, so korang jangan tiru. So make sure korang beli corong yang betul lah. Okay, ni corong ni aku palatau je. Okay, so korang make sure dia ngam-ngam fit lah dekat lubang untuk isi engine oil tu. Okay, so ni minyak enjin ya. Korang kena sukat untuk ADV pakai dalam 750ml ke 800ml sahaja. Okay, macam mana nak sukat, korang tengok kat sini dah ada oil level dia. Make sure korang kena isi bawah sikit pada 300 tu, anggaran dalam 750ml ke 800ml sahaja. Okay, next lepas dah isi, korang kena make sure check dipstick ni, tengok engine oil level dia. Okay, ngam tak ngam. So sorry lagi yang kamera aku blur sikit sebab aku record pakai phone je. So korang agak-agak je. Okay, so korang tutup balik, make sure dia ketat apa semua. Okay, lepas tu dah siap. So next proses adalah kita kena start motor dan check ada leaking ke tak ada leaking. Okay, korang start motor dan biarkan motor running dalam 3 ke 5 minit untuk check sama ada leaking ataupun tak ada leaking. Okay, so bila dah tak ada leaking, maknanya dah berjaya untuk kita tukar engine oil motor ni. Okay geng, so aku dah biar motor ni running selama 5 minit dan alhamdulillah tak ada leaking. Okay, so next projek apa kali ni kita nak buat kat ADV ni, make sure korang komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, korang like dan jangan lupa tekan button follow kat sini untuk follow saya punya TikTok dan bantu saya untuk capai 1k yang pertama. Okay, kita jumpa di next video.